Jadi ini antara kejahatan Israel yang logik dia kita tak dapat terima. Dan kita kembali hari ini untuk mengenang perang tahun 1967 dengan penghormatan kita pada semua syahid. 16,000 orang syahid Islam dengan lebih 10,000 daripada tentera yang syahid dalam perang tahun 67 adalah warga Mesir. Dengan 2,000 lebih mereka adalah warga Syria, 1,000 lebih adalah warga Jordan dan ratusan adalah orang-orang Lubnan dan pejuang Palestin yang bergabung. Dalam perang tahun 1967 ni, bila Israel membentuk negara merdeka pada tahun 48 dengan konspirasi dengan British, dan British berjaya mempengaruhi 33 buah negara, termasuk sebahagian besar tanah-tanah jajahan British yang British janji kalau kamu nak merdeka ataupun kamu merdeka, selepas ni kamu kena sokong pembentukan Israel. Kerana British waktu tu menjajah Israel selepas jatuhnya Osmani. British juga menjajah banyak negara-negara yang ada di Asia, yang ada di banyak lagi negara-negara lain, dan negara-negara ni menambahkan undi. Menjadikan akhirnya 33 negara daripada 55 negara PBB pada tahun 1948 mengiktiraf Israel. Tapi Mesir melihat Israel ni memang Yahudi laknatullah. Kerana kalau ikut peta, Mesir merdeka, Sinai sepenuhnya milik Mesir. Tapi Israel daripada tahun 48 dia curi juga tanah Mesir. Israel tahun 48 dia curi juga tanah Transjordan. Israel tahun 48 dia curi juga tanah Bekaa Valley dan dia menunjuk minat untuk masuk ke Bukit Golan Syria. Jadi dalam tahun 48 sampai tahun 1967 ni, 19 tahun ni ada banyak pertempuran-pertempuran kecil. Perang Swiss tahun 56, kemudian serangan-serangan hendap yang diatur oleh komando Palestin daripada bumi Lubnan. Tapi Israel kata ini serangan Jordan. Kemudian Syria juga membantu membekalkan banyak periuk api untuk menghadkan pergerakan tentera Israel dalam wilayah Transjordan. Walaupun Syria waktu tu tak perlu bimbang kerana Transjordan milik Jordan. Tapi dia bantu. Jadi mereka menghantar banyak periuk api dan periuk api ini telah membunuh sejumlah tentera-tentera Israel yang cuba bergerak untuk meluaskan tanah jajahan. Dan di Lubnan begitu juga. Tentera Lubnan waktu tahun 1948 sampai 1967 belum lagi ada perang saudara. Kerana Lubnan hanya berperang sesama mereka tahun 1970. Jadi Lubnan pun bantu juga. Kerana Lubnan tahu kata Israel ini telah menunjukkan minat untuk meluaskan the greater Israel. Berarti tanah yang British bagi pada Israel tahun 48 itu tak cukup. Kerana dalam kepercayaan Zionis 1897 tu dia mesti sampai ke Sungai Nil di Mesir dan dia mesti sampai kepada Sungai Furat di Iraq. Jadi menyedari bahawa Israel ni perangai dia tak cukup tanah, maka orang Islam selepas sahaja mengaturkan banyak strategi mengekang kemarahan peluasan tanah Israel secara gerila. Jadi tahun 67 maka negara-negara Islam kata kita yang berada di keliling negara Israel ni tiada pilihan. Marilah kita melancarkan serangan. Selain daripada mendapatkan tanah kita yang Israel curi sikit-sikit, kita merdekakanlah sekali untuk Palestin. Dalam perang ni, walaupun Islam bergabung dengan 160,000 tentera Mesir, 75,000 tentera Syria, 55,000 tentera Jordan dan baki dia adalah tentera Iraq yang menyusup masuk bantu tentera Jordan dan pejuang Palestin yang bergabung juga dengan tentera Lubnan. Jadi bila serang ni tuan-tuan, oleh kerana Amerika, Presiden Johnson waktu tu ada di sana. Dan ini adalah tahun pertama. Ni Yahudi laknatullah ni. Tahun pertama Yahudi laknatullah yang bernama Henry Kissinger. Dia waktu perang ni tuan-tuan, Henry Kissinger telah pun menjadi susah negara Amerika. Dia Yahudi pertama yang menjadi susah negara Amerika. Dan dia penasihat kepada Presiden Johnson. Jadi kalau saudara baca sejarah ni, banyak pengkhianatan dibuat oleh Amerika. Kerana satu, Amerika selain saja Amerika membantu Israel dalam minit akhir untuk menang perang ni. Beberapa langkah yang negara Arab sampaikan kepada Amerika untuk jadi orang tengah. Amerika sembunyikan maklumat tu tanpa menyampaikannya pada Israel. Kerana Amerika ada niat untuk memihak dan membenarkan perang ni berlaku. Maka pada tahun 1967, ketika kita orang-orang Islam ada keyakinan besar untuk menang. Kerana 280,000 orang tentera Islam. Gabungan dari 4 negara. Israel waktu tu masih kecil. Tahun 1967, 2 juta penduduk dia. Dia hanya ada 50,000 orang tentera dan 214,000 orang tentera simpanan.
Ketika tentera Islam yakin untuk mara masuk dan kemudian mendapatkan kembali wilayah yang Israel curi daripada tanah negara-negara yang terlibat dalam perang ni, iaitu Jordan, Mesir, Syria dan Lebanon, dan kemudian ada niat untuk menghalau orang-orang Israel keluar dan memberikan semula seluruh bumi Palestin yang Israel curi dalam pengisytiharan PBB melalui komplot yang diatur oleh United Kingdom. Sayang, kerana supaya tuan-tuan faham tentang perang sekarang pula, kan ramai orang masuk. Kenapa orang Islam tak berperang sekarang? Kenapa orang Islam tak bersatu berperang sekarang? Dia ada dua penyatuan orang Islam yang apabila berperang, kita tidak berperang dengan Israel. Sebab tu saya kata, kita akan berperang sekarang dengan Israel plus 8. Ini waktu ni Israel plus 3. Israel mendapat bantuan daripada United Kingdom, Israel mendapat bantuan daripada Amerika Syarikat dan Israel mendapat bantuan daripada Kanada dalam perang tahun 67 yang kalah teruk ni. Jadi saudara kalau lihat perang ni, saudara akan faham kenapa tahun sekarang kita tak boleh berperang. Kerana kita bukan menghadap Israel yang kecil. Kita menghadap dalam perang tahun 67 ni saja. Amerika telah membekalkan jet pejuang, maklumat, radar sulit dan juga wang yang sangat banyak kepada Israel dan akhirnya menjadikan perang yang sepatutnya Islam menang kalau diukur dari segi persenjataan dan kombinasi negara Islam. Sebab Israel diserang daripada 4 penjuru. Tapi kerana dibantu oleh Amerika, kerana Amerika menghantar jet pejuang berteknologi tinggi, kapal juga kereta kebal berteknologi tinggi. Dan juga maklumat kerahsiaan berteknologi yang Amerika dah ada kerana mereka dah terlibat dalam perang Korea dan perang Vietnam. Mereka dah ada banyak teknologi tempur darat. Teknologi inilah mereka beri kepada Israel untuk menang perang tahun 67 dan menyebabkan daripada tujuan nak kecilkan Israel tu, nak halau, malah Israel menjadi besar. Dalam perang tahun 67 ni lah, Israel telah meluaskan wilayah dia sebanyak 3 kali ganda. Lebih besar daripada wilayah yang dia ada dalam peta asal dia, yang diiktiraf oleh PBB, lebih besar daripada tanah-tanah yang dia curi, kemudian dia sahkan sebagai tanah dia. Dan kita lihat visual, dan sambil tu saya nak ingatkan tuan-tuan, bahawa belajarlah daripada sejarah ni sebelum tuan-tuan terpa dan kata, kenapa kita tak berperang? Negara Islam besar. Nanti kita mengenang pula bulan November nanti, Oktober nanti kita akan kenang pula perang 1973. 10 negara Islam bergabung. Ini 4 baru. 280,000 kita tak menang. Tahun 73, 10 negara Islam bergabung. Dengan Saudi menyertai perang ni, Iraq menyertainya secara rasmi, Libya dan Tunisia menyertainya, Syria juga menyertainya. Kemudian dibantu Sudan yang waktu tu miskin menghantar tentera dia. Kita ada 980,000 dalam tahun 73. Nanti kita kenang pula perang tahun 73 yang dipanggil perang Ramadan dan Israel menyebutnya perang Yom Kippur. Jadi bila tuan-tuan nak terjun kepada perbincangan sekarang dengan mengatakan kenapa tak bersatu. 67 kita dah bersatu, tapi kita tidak berperang dengan Israel. Kita berperang dengan Israel plus. Masa ini Israel plus 3. Kalau perang sekarang jadi Israel plus 8. Kerana sokongan dan juga kombinasi ketenteraan Israel diperluas dalam hubungan diplomatiknya menjadi lebih besar sekarang. Jadi lihat video ni dan sambil tu tuan-tuan boleh baca lah Fatihah untuk syahid. 14 ke 16 ribu orang syahid. Sebahagian jenazah tidak ditemui, sebahagian saja ditemui. Tapi telah menunjukkan semangat orang Arab tahun 67 untuk berperang tanpa pernah menduga mereka tidak berperang dengan Israel tetapi dengan rakan-rakan Israel, iaitu United Kingdom, Amerika Syarikat dan Kanada yang membantu. Dan inilah yang menjadikan haram jadah ni seorang yang sangat besar, Henry Kissinger ni. Kerana pada waktu ni dia, tahun yang berlaku perang ni, tahun yang sama dia telah memegang kuasa penting sebagai kesatuan negara Amerika. Yahudi pertama yang berjaya masuk ke dalam Amerika dan memegang jawatan yang paling dekat dengan Presiden. Jadi Presiden Johnson dengar nasihat Yahudi Henry Kissinger ni. Kita lihat visual untuk itu. Sambil itu tuan-tuan bertafakurlah baca Fatihah sendiri sebagai tanda bahawa siapa kata orang membiarkan Palestin. Kerana tahun 67 ni 16,000 orang. 14 ke 16,000 orang syahid. Lihat videonya. Kenang-kenangan tahun 1967. A parade of military might to celebrate of the State of Israel. But this public display of power took place under a dark shadow. The previous day, Egyptian President Gamal Abdel Nasser had ordered his forces to take up positions
along the borders with Israel. اللي كنا واثقين منه Of June 1967, Israel launched an all-out war against its Arab neighbors. After only 6 days of fighting, it achieved total victory, defeating the armies of Egypt, Jordan, and Syria. וכך מלחמת ששת הימים Known to Israelis as the Six-Day War, Israel's territorial gains would change the map of the Middle East. To this day, Israeli occupation of these lands is the main bar taputs lay years earlier, 2 decades before the 5th of June, 1967. Tel Aviv, the 14th of May, 1948. The day that Zionist leader David Ben-Gurion declared the establishment of the State of Israel. On the day after the declaration, 5 Arab armies entered Palestine. The Egyptian army advanced to the village of Yibna, which is 22 kilometers from Tel Aviv. UN brokered truce came into effect. The Zionist movement purchased arms on the European black markets. In 1948, the United Nations imposed an embargo on arms shipments to the Middle East. حرب 48 الأعمال العسكرية الكبرى كانت ضد القوات المصرية لأن الجبهة المصرية كانت تشكل لهم خطرا كبيرا. الجبهة المصرية كانت With their armies locked in a stalemate, Egyptian and Israeli delegations met on the island of Rhodes under the sponsorship of the UN. After a month of bargaining, they reached an armistice agreement. Well, first of all, they had to put an end to the fighting. I believe that Egypt wanted to get out of there as much as Israel wanted. And the negotiation was mostly about evacuating the Fallujah pocket. In the midst of defeat, Gamal Abdel Nasser conceived a plan that would change the future of Egypt. أدركوا في المصري وعشان كده هم 3 years after the end of the war, the free officers struck. In July 1952, they launched a coup d'etat. Egypt's King Farouk was dethroned and sent into exile. Lieutenant Colonel Gamal Abdel Nasser, the mastermind behind what was now called the July Revolution, quickly rose to be the country's de facto leader. In Israel, this news aroused deep-rooted fears in Kibbutz Sde Boker, retirement home of Israel's founding Prime Minister, David Ben-Gurion. Ben-Gurion all the time. Ya, itu adalah perang. Dan kita lihat peta hijau ni, peta ni. Okey. Okey, bila Israel lancarkan perang tahun 67 ni dengan merampas Gaza yang daripada air tu. Dan waktu hijau ni tuan-tuan, Masjid Al-Aqsa masih lagi wilayah Transjordan. Dia tak dapat lagi kuasai hijau ni sebelum perang tahun 67.
Jadi orang Islam ni nak luaskan tanah hijau ni balik dengan menghapuskan tanah putih. Sebab tu serangan tu dibuat untuk memerdekakan Palestin. Tapi dalam perang ni, oleh kerana dipukul mundur, iaitu kalah teruk kerana jet-jet pejuang berteknologi tinggi, informasi serta sokongan terus yang Israel dapat daripada Amerika sebagai penyumbang terbesar, United Kingdom penyumbang kedua dan juga Canada penyumbang ketiga. Mereka masuk dan kemudiannya yang jadi now tu, saudara tengok peta now tu, berarti Israel masuk ke tanah hijau yang mana disebut sebagai tanah Palestin. Berarti peta ni nampak macam wujud. Peta 67 ni. Seolah-olah kalau saudara tengok map, sampai sekarang orang duk berzikir, kata Palestin tu ada. Tapi tidak. Nanti kita akan tengok video kerana perang 67 dengan luas nak dapatkan kembali Palestin. Orang Islam tak pernah menduga tanah hijau yang tinggal 67 tu akhirnya dirampas oleh Israel. Dan Masjid Al-Aqsa jatuh. Berarti Israel, masa dia bina negara dia tahun 48 sampai 1967, mereka tak dapat Masjid Al-Aqsa ni. Masih lagi di bawah pentadbiran Jordan. Cuma bila mereka serang, itulah yang membawa kepada tempoh pengambilan tanah. Berdikit-dikit dan wujudnya occupied land. Berarti kalau tujuh occupied land ni, tanah yang diduduki lah, tanah yang dijajah. Berarti tanah yang dirampas selepas 1967. Dan kita lihat bagaimana Israel masuk ke Masjid Al-Aqsa dan masuk ke tebing barat, lalu menakluk seluruh tebing barat dan menjadikan orang Palestin sebagai yang dijajah. Ingatlah, Israel merdeka lujuk pada 1948. Setuju tak bersetuju soal lain. Kita rujuk pada PBB. Berarti Israel merdeka tu putih 1948. 1967 tu adalah sepatutnya Palestin. Kalah perang tu, kemudiannya dia curi tanah, sekarang sampailah tinggal Palestin begini. Dan ini adalah visual bagaimana Ben Gurion, Perdana Menteri pada waktu tu, masuk dan kemudiannya berjaya menakluk tebing barat dan secara petanya Palestin tinggal banyak ni je dan seluruh tebing barat kini ditakbir oleh Israel sebagai wilayah yang diduduki. Kita lihat satu video pula bagaimana mereka menghala masuk dan berjaya menakluk Masjid Al-Aqsa dan kemudian mengisytiharkan seluruh tanah tebing barat termasuk Baitul Maqdis tempat adanya Masjid Al-Aqsa adalah tanah sepenuhnya dikuasai Israel. Ini adalah serangan yang dilaksanakan tahun 1967 di mana tentera Israel menuju ke tebing barat, di mana tebing barat pada waktu ini adalah tanah Palestin yang kita kata disedekahkan oleh Jordan lah, kerana Jordan tak duduk tanah ni banyak. Jordan bagilah orang Palestin yang lari tahun 48 duduk sini. Dan dalam perang ni lah barulah Israel berjaya masuk dan kemudian mengambil Kota Lama dan kemudian menjadikan wilayah penaklukan. Israel takluk, kemudian Israel bina tembok, letak tentera, jadikan orang Palestin bangsa yang dijajah. Dan Wailing Wall, itu nampak dia orang dah mula masuk dan mendapat Wailing Wall. Sebelah Wailing Wall itulah Masjid Al-Aqsa. Di mana inilah dia orang masuk dan berasa bangga kerana akhirnya mereka mendapat apa yang mereka sebut pintu menuju ke Haikal Sulaiman. Dan ini hari pertama mereka sampai dan mengisytiharkan kawasan yang sebelum ni mereka rayu daripada tahun 27 tu, mereka merayu pada orang Palestin. Izinkan kami datang sini untuk menyembah Tuhan kami, alum kami. Maka orang Palestin ni kesian, bagi dia orang masuk. Dan mereka terpaksa meminta permit tau sebelum ni. Tahun 1917 sampai 1927. Mereka terpaksa minta permit daripada kerajaan Saudi pada waktu tu untuk sampai ke sini. Tapi British tipu. Di mana orang-orang ni sepatutnya sampai dan balik. Tapi mereka sampai dan tinggal kerana ini adalah tanah yang dijajah oleh British. Berarti British panggil tanah mandat dia. Jordan pun tak tahu apa berlaku kerana Jordan juga masih berada di bawah jajahan. Di tahun 67, mereka masuk dan kemudiannya Ben Gurion sampai. Saya lawat tapak ni dan saya tak tahu dalam visual ni ada tak Ben Gurion banner pejabat di atas masjid makam Nabi Daud. Tapi inilah pertempuran combat yang hebat. Saya sampai di Lion Gate dan setiap kali saya melawat, taklah setiap kali, 2 kali saya lawat, saya akan berdiri lama di Lion Gate. Di situlah saya sedekahkan Al-Fatihah dan di situlah setiap kali saya pergi saya akan menangis. Kerana ketika 10 hari bulan, tentera Islam dah kalah. Tapi dilaporkan 60 komando Jordan dan juga beberapa puluh komando Palestin yang ada. Komando Palestin yang ada. Mereka nak mempertahankan juga Masjid Al-Aqsa. Mereka kata kita syahidlah di sini. Ben Gurion sangat marah kerana dia sepatut menang lebih awal. Tapi dia tak dapat tewaskan 60 lebih komando Jordan dan beberapa puluh komando Palestin yang tak mau menyerahkan Masjid Al-Aqsa. Jadi combat tu berlaku di pintu lain. Siapa yang pergi melawat
Masjid Al-Aqsa, tuan-tuan, lalu pintu singa sekarang ni adalah pintu kebanggaan orang-orang Israel. Sebab tu dalam Jerusalem Day semalam, perayaan yang terbesar Israel buat adalah di depan pintu Lion Gate. Kerana itu pintu terakhir yang mereka tak boleh masuk. Kerana pejuang-pejuang komando Palestin komando Jordan dan Palestin telah mengisytiharkan. Walaupun kerajaan kita telah mengaku kalah, kita akan mati di sini kerana agama Allah. Itu yang menjadikan Ben Gurion marah. Jadi bila Ben Gurion dapat saja Masjid Al-Aqsa dan dapat saja Kota Lama, dia bina pejabat dia atas makam Nabi Daud berdepan dengan pintu singa. Kerana combat tu sangat kuat. Kalau saudara pergi sekarang pun, sama ada pihak Israel dan pihak Palestin, kota tu milik Israel lah. Dia akan tunjuk bekas-bekas perang tu sebagai tanda kebanggaan bagaimana dia merampas pintu ni dalam combat yang dahsyat. Dan kita orang Islam pula kalau pergi kita tengok bekas perang tu dengan menunjukkan bagaimana nyawa dibagi oleh orang-orang Jordan. Tentera Jordan dan pejuang Palestin. Sebab tu kadang-kadang bila kita nak hina orang Arab ni tuan-tuan, kita tak akan boleh faham selagi kita tidak melihat sejarah ni dengan membuka mata kita. Dengan mengatakan sebelum kita mencela, kita kena belajar sejarah syahid ni. Perang ni tuan-tuan bukan saja mulia daripada perang zaman Rasulullah. Dia juga mulia sampailah ke dalam perang mana-mana orang Islam nak mempertahankan tanah milik orang Islam. Ini kisah dia. Kita buang audio untuk elak algoritma. Itu tak ada audio. Kalau kita pakai audio, algoritma copyright akan kacau. Al Jazeera tak pernah komplain audio copyright. Tapi kita tak tahu ini milik siapa audio ni, maka kita pilih senyapkan audio dan saya narratekan kepada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, dengan melihat semua peristiwa ni, akhirnya jatuhlah tebing barat. Dan dengan rasminya, Israel menganggap itu tanah suci mereka. Islam anggap itu tanah suci. Anggap tanah suci ini adalah subjektif. Tapi kena balik kepada perjanjian antarabangsa bahawa itu tanah orang Islam. Maka Israel sebut occupied. Tapi Israel mahu menjadikan dia negara kerana dalam kerajaan yang sedang dibentuk sekarang, yang mana saya cerita titik 4, titik 4 tu yang kerajaan yang dibentuk sekarang, pastilah mereka menghargai Yahudi Ortodok ataupun ultra nasionalis ni, Itamar Ben-Gvir, Bezalel Smotrich dan juga Moshe Gafni. Mereka mesti hargai ini perang yang nenek moyang mereka ambil pada orang Islam dan mereka nak ambil sepenuhnya. Sebab tu titik 4 ni penting. Hari ni pun kita balik tahun 67 punya perang adalah perang pertama titik 4 yang dilancarkan oleh Israel dulu. Iaitu mahukan tanah yang sebenar-benar mereka mahukan adalah tanah yang bersangkut dengan apa yang mereka sebut sebagai turunnya Mesaya. Dan perang ni pun sebenarnya adalah perang kita mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Titik 4 yang kita bincangkan. Bahawa melepaskan Gaza berarti mengizinkan mereka masuk ke dalam titik yang keempat. Iaitu mengambil Masjid Al-Aqsa. Melepaskan Gaza walaupun dia letak di hujung sana berarti dia adalah pintu masuk untuk menghalalkan orang Israel merampas lagi baki 12%. Hilang Gaza berarti hilang 3%. Tinggallah 15%. Hilangnya tanah tebing barat berarti hilanglah maruah kita yang sebenar. Iaitu itikad kita dalam mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Jadi tuan-tuan dah tengok semua dan hari ini kita bercerita supaya tuan-tuan faham. Nanti kalau kita masuk memori perang Ramadan yang bermula pada 6 Oktober hingga 25 Oktober 1973, dari 4 negara Islam dia tambah jadi 10. Daripada 280,000 orang tentera Islam melawan 50,000 orang tentera Israel yang disokong oleh 3 negara. Dalam perang 67, dia menjadi 900,000 tentera Islam berperang dengan 200,000 tentera Israel yang disokong oleh beramai-ramai lagi negara. Yang menjadikan tahun 73, walau perangnya panjang, iaitu sekitar 21 hari, tapi Islam tidak memenangi perang ni. Allah belum janji lagi menang. Tapi kita kena ingat, dalam 88 tahun, orang Kristian menguasai Baitul Maqdis daripada 1099 nak bawa ke 1187 Saladin ambil tu 88 tahun. Sekarang mereka jajah dah 70 mereka jajah Baitul Maqdis dah 57 tahun. Ikut usia saya kali itu adalah tahun kelahiran saya. Dan perjuangannya akan diteruskan. Sama ada Yahudi mahu mengambilnya, orang Palestin akan mempertahankannya. Dan kita walaupun berada jauh tuan-tuan, kalau kita faham sejarah ni, kita faham bahawa semua orang telah melakukan apa yang mereka terdaya lakukan. Cuma sekarang apa yang kita nak adalah membuktikan kepada Allah. Kita tidak melepaskannya begitu saja. Kita tidak melepaskannya kerana kita takut. Dan kita tidak melepaskannya kerana kita tidak bertanggungjawab. Kita usaha dengan apa jua cara. Dan tanggungjawab yang pertama adalah tidak memfitnah orang-orang kita yang pernah berjuang dan tidak akan memfitnah sesiapa yang akan berjuang. Ini menjadi payah. Kerana kita lebih seronok untuk mendengar naratif Israel.
dengan melemahkan semua sejarah yang ada, yang telah membuktikan hanya kita yang di Indonesia yang belum berperang, Pakistan dan negara-negara Islam lain yang belum berperang. Yang lain semua telah terlibat. Nanti tahun ada masa saya cerita pula perang tahun 73. Untuk tuan-tuan tengok lebih banyak syahid. 26,000 orang telah syahid. 3,000 daripada mereka adalah tentera Saudi. Itu perang tahun 73. 6 tahun kemudian orang Islam tak putus asa perang lagi. Tapi macam saya kata, kita tidak memerangi Israel yang kecil. Kita memerangi Israel yang dibantu oleh negara-negara yang menjadi negara termaju dalam perang. Sekarang lagilah hebatlah kalau kita nak masuk. Israel kita akan berperang dengan Israel plus 8 plus 3. Plus 8 ni yang pastilah akan menghantar bantuan ketenteraan. Plus 3 lagi akan menghantar bantuan kewangan. Kerana dah ada dah Israel plus 8 plus 3 ni. Kerana inilah negara-negara yang terikat oleh Amerika dan Amerika terikat untuk membantu Israel.